So jadi dari segi pihak KLK, sebab selama ini kami memang membantu dari segi prasarana lah, membina kemudahan untuk sekolah. Jadi bagi kali ini untuk SK Taman Kelang Jaya, kami nak juga untuk membantu murid secara direct, iaitu kepada pendidikan lah. Jadi kami kali ini fokus kepada kanak-kanak PPKI. So diharap program kali ini dari segi speech dan OT akan juga bermanfaat, sebab KLK akan juga terus menyokong usaha untuk speech dan OT bagi SK Taman Kelang Jaya. Terima kasih. Jadi dari segi OT, sesi hands-on ini adalah sebab kami pun ada 2 kali sesi online explain pasal sistem sensori dan juga fungsi eksekutif. Jadi untuk hari ini hands-on adalah untuk jumpa secara fizikal dengan cikgu-cikgu dan ada buat satu case study. Jadi nak faham, nak tahu jugalah apakah kekangan dan apa masalah atau apakah cabaran yang cikgu menghadapi dan apakah strategi yang kami boleh kongsikan kepada cikgu-cikgu yang boleh kami guna kat sekolah. Nak bagi pendedahan dan juga nak bincang, ada sesi interaktif dengan cikgu-cikgu sikit lah untuk speech. Juga yang sebab kita pun untuk pihak speech pun ada tier 1 dengan tier 2, di mana kita ada bincang tentang perkara basic tentang AAC. So sesi hari ini adalah lebih kepada pendedahan dan juga untuk sesi lebih hands on lah untuk cikgu-cikgu pun cuba AAC dengan kehadiran speech therapist team, supaya kita pun boleh bagi tahu cikgu apa yang cikgu boleh buat semasa menggunakan AAC. So saya rasa itulah matlaman pada hari ini bagi training hari ini, dan juga capailah matlaman kita sebab kita dapat tengok apakah situasi kini dekat sekolah, sebab kita pun tak pernah datang sekolah ke PPKI, sekolah government school dekat Malaysia kan. So yang ni telah bagi kita opportunity untuk tengok apa situasi terkini dalam sekolah dan macam mana kita boleh bantu cikgu-cikgu dekat sekolah. So okay, dari pihak KLK pula, sebab selama ini di bahagian CSR lah. Okay, saya mewakili rakan-rakan guru pilihan khas di SK Taman Kelang Jaya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak OASIS dan juga pihak KLK Olio kerana mengadakan program yang bermanfaat seumpama ini di sekolah kami, dan ini memberi satu ilmu dan juga input yang sangat berguna kepada guru-guru di sini bagi membantu anak-anak murid kami yang mempunyai masalah dari segi sensori, dan juga dengan pengenalan tentang AAC board itu mungkin boleh membantulah anak-anak murid kami supaya boleh berkomunikasi dengan lebih baik selepas ini. Okay, terima kasih.